Tazkirah yang pertama ni saya nak cakap tentang istidraj. Ayat istidraj ada banyak dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6 pada ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sadaqallahu. Yang bermaksud, maka apabila mereka lupa akan peringatan kami, ni pun peringatan yang ni, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 55. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat pada orang-orang beriman. Kita pun boleh berubah ni pasal rajin dengar, pasal ilmu. Percayalah tuan-tuan, kita boleh berubah dengan izin Allah, tapi syarat nak jadi manusia baik ni dia kena faham agama. Hadis riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama padanya. Saya dulu pegawai bank, 16 tahun saya kerja. Saya sekolah orang putih, English educated, you know, I can speak very fluent English, insyaAllah, God willing. Saya berhenti kerja bank, saya masuk pondok. Sewaktu kerja bank itulah saya dah minat dah dengan agama. Saya ikut kuliah mana-mana, di antara Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Nah, itu di antara guru saya lah. 6 tahun saya kerja di Taipei. Kembali kepada hadis tadi, sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Dalam Quran Al-Baqarah 269. Untuk menguatkan hujah hadis ni, dalam Quran Al-Baqarah, yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ada hadis, ada